Okey, sekarang kita dah so far kita dah handle linear function, quadratic function, lepas tu kita dah handle juga set function. Sekarang kita akan tengok macam mana kita nak handle reciprocal ataupun rational function. Okey, jom kita pergi kepada lepas G apa? H. Okey. Let's say kita ada fx sama dengan 1 over x. Okay, this is one of the most basic and general reciprocal function. Okay, so sekarang ni kita dah mula masuk teritori kepada value yang menyebabkan pecahan di bawah jadi kosong. Okay, so kalau kita tengok pecahan ni, kita ada 1 dekat atas per x. Okay, kalau kita perhatikan x ni boleh jadi semua nilai kecuali kosong. Sebab kita tak boleh ada 1 per kosong. Okay, every time kita ada pecahan yang bawah ada kosong, dia jadi math error. So, jawapan untuk domain adalah x can be any real number. Dalam masa yang sama, x tak boleh sama dengan kosong. Atau, kita boleh juga tulis sebagai begini. So, value x adalah anything from negative infinity sampai kosong. Okay, tapi kosong ni tak termasuk tau. So, dia punya bracket begitu. Okay, lepas tu kita ada or from 0 sampai infinity. Alright, sekarang kita pergi pada range. Okay, untuk range ni, bear with me, anda akan sedikit keliru, tapi saya try explain the best yang saya boleh. Okay, jom kita tengok function 1 per x ni. Okay, kita ada 1 per x. 1 ni dekat atas dah memang tak boleh nak buat apa dah. 1 tu is a constant yang tak boleh nak diubah. And 1 tu is positive. So, kita sebenarnya ada positif dekat atas per. Okay, now kita pergi pada x pula. X ni can be any smallest number sampailah the biggest number kecuali kosong kan. Okay, so operasi dekat bawah tu boleh negatif, boleh juga kepada positif kan. Menunjukkan pecahan ni sebenarnya dia memang boleh pergi ke value mana-mana pun, sekecil-kecil mana sampai sebesar-besar mana. Tapi ada satu value yang dia takkan jadi, iaitu kosong. Okay, pecahan ini tidak akan menjadi kosong. 1 per x takkan boleh menjadi kosong sebab dia tak boleh jadi kosong. Tadi bawah tak boleh jadi kosong. Sekarang the whole pecahan tak boleh jadi kosong. Okey, kalau tak faham, saya try explain macam ni pula. Kalau awak ada x per x tolak 1, contohnya. Kalau value awak x ni sama dengan kosong, maka awak akan ada kosong per kosong tolak 1, which is kosong per negatif 1, sebenarnya kosong je lah. Kosong dekat atas boleh menyebabkan pecahan jadi kosong. Kosong kat bawah tak boleh, dia error. Tapi dalam kes pecahan 1 per x, kosong tak mungkin berlaku dekat atas. So, this function, iaitu 1 over x ni, tidak akan menjadi kosong. Therefore, range dia adalah daripada sekecil-kecil negative infinity sampailah ke sebesar-besar positive infinity. Tapi there is one value yang dia takkan sentuh, iaitu kosong. Maka dengan itu, jawapan bagi range adalah anything from negative infinity sampai kosong. Kosong tu kita tutup dengan bracket biasa sebab dia tak termasuk. Or kosong sampai infinity. Boleh? Okey, mungkin korang rasa macam, oh, maknanya jawapannya sama je lah ni dengan ni. Tak. Ini kebetulan je sama. Okey. So, saya akan tunjuk contoh lain pula. Okey, selepas H, kita ada I. Okey, let's say kita ada example ni pula. Fx sama dengan, okey, so tadi kita ada 1 per x kan? Okey, saya tukar sikit je. 1 per x tolak 4. Okey, so sekarang nilai kat bawah ni pula, kita tahu pecahan bawah tak boleh kosong, kan? Macam inilah kes dia macam ni. Therefore, apa kita boleh buat? Untuk kes domain, okey, kita ada x tolak 4 tak boleh sama dengan kosong. Maka x adalah tak boleh sama dengan 4. Okey, x tak boleh sama dengan 4, tapi x boleh jadi value lain tak? Boleh. So, kita ada juga sebenarnya x is any real number, tapi x tak boleh sama dengan 4. Okey? Macam mana pula dengan range? Sebenarnya untuk case range, sama je. Kita ada positif dekat atas, yang sentiasa positif sebab 1 kan. Dan bawah ni pun, it's a mixture of negative and positive. Tetapi, ada satu value yang dia memang takkan boleh jadi adalah kosong. Maka jawapan untuk range ni pun sama je. Iaitu kita ada from negative infinity sampai kosong, union kosong sampai infinity. So nampak, sekarang ni tak sama. Tadi kebetulan je sama. Ni dengan ni. Okay, ni tak sama dah. Okay, so jangan ingat dalam kes yang reciprocal ni, function range dia, jawapan dia sama macam domain. Tidak kan? Sama. Okay.